Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Noordibah binti M. Anwar, merupakan Guru Pustakaan dan Media daripada SMK Syed Sirajuddin. Hari ini saya ingin menyampaikan resensi buku Kitab As-Siyasah. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang sangat bermakna dan syarat dengan nilai kepimpinan, iaitu Kitab As-Siyasah karya Imam Islam tersohor Ibn Sina. Pengenalan kepada buku. Buku ini diterjemah oleh Cik Amir Hamdi. Buku Kitab As-Siyasah berharga hanya RM25 sahaja dan diterbitkan oleh PTN Sdn Bhd. Buku ini ada mengandungi 126 muka surat serta terdapat 7 bab. Setiap bab merangkumi bagaimana pengurusan diri, pengurusan keluarga dan pengurusan masyarakat serta negara. Latar belakang dan tujuan penulisan. Buku ini ditulis ketika Ibn Sina melihat betapa pentingnya institusi keluarga dan struktur masyarakat dalam membentuk sebuah negara yang sejahtera. Menurut beliau, setiap manusia diciptakan dengan kepakaran dan peranan yang berbeza. Tidak semua orang sesuai menjadi pemimpin dan tidak semua menjadi petani. Namun, setiap peranan saling melengkapi dalam sistem masyarakat. Ibn Sina telah menulis kitab ini lebih kurang 700 sehingga 1000 tahun yang lalu. Dari sini kita dapat lihat betapa bagaimana Ibn Sina telah menyadari kepentingan sesebuah institusi keluarga yang kecil kepada sesebuah negara. Isi utama buku. Isi buku ini membicarakan struktur sosial masyarakat serta etika pengurusan keluarga dan negara. Ibn Sina menekankan bahawa kepimpinan bukan sekadar memerintah tetapi mendidik, membimbing dan mengurus dengan adil. Pemimpin perlu memahami kemampuan rakyatnya, jaga kebajikan keluarga dan memastikan keharmonian masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh dalam dalam konteks sekolah, prinsip As-Siyasah boleh dilihat apabila seorang ketua kelas atau pengawas menjalankan tugas dengan adil, tidak pilih kasih dan menjaga kebajikan rakan-rakan. Ini menunjukkan bahawa nilai kepimpinan yang dibincangkan dalam buku ini bukan hanya relevan untuk negara, tetapi juga boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Selain itu, saya ingin menambah fakta menarik tokoh, iaitu Ibn Sina. Menariknya, Ibn Sina pernah memegang jawatan sebagai menteri, tetapi dibuang daerah akibat tekanan politik dan kemudian beliau dilantik semula kerana kebijaksanaan serta kepakarannya dalam ilmu perubatan apabila berjaya menyembuhkan raja. Penutup. Kesimpulannya, Kitab As-Siyasah mengajar kita bahawa ilmu, akhlak dan tanggungjawab adalah asas kepimpinan yang sebenar. Saya harap buku ini menjadi salah satu bahan bacaan yang boleh dibaca oleh para guru kerana guru kita terlibat dalam membina sesebuah institusi negara. Sekian sahaja daripada saya. Saya memohon maaf jika ada tersalah tutur kata. Semoga perkongsian saya pada hari ini dapat memberi sedikit ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih.